Itu yang saya start buat affiliate. So 2024 tu saya letak dalam mindset saya bukan lagi founder semua sauna. Sebab bila kita dah sampai certain tahap ni dok, kita dah pernah capai certain kejayaan, bila kita jatuh, kita masih lagi berada di tempat lama, dia membuatkan kita tak boleh nak comeback tau. Sebab kita terbayang-bayang, aku pernah berjaya kot. Itu menyebabkan kita ni tak boleh nak grow. Kita duduk di takut tu Kita tak boleh terima kenyataan yang kita ni dah jatuh. So start awal tahun 2005, masa tu 2024 tu saya balik umrah. Climax ni lah saya dapat surat proceeding to bankruptcy. Allah. Saya dapat 2024 tu, akhir tahun 2024 saya dapat surat proceeding to bankruptcy. Masa tu itu climax je lah. Climax yang saya let go saya punya warehouse semua. Kita nak kecilkan gila komitmen. Lepas tu climax je saya dapat proceeding to bankruptcy, menyebabkan saya kena bayar certain amount yang saya sendiri tak mampu nak bayar. Lepas tu mak saya bagi emas, kakak saya bagi emas. Ambil lah ni selesaikan. Oh ya, mak bagi emas lah. Mak bagi emas, kakak bagi emas. Saya punya emas yang saya kumpul semua saya gadai masa tu, nak bayar certain amount masa tu. Lepas tu saya cakap dengan husband, lepas tu dah selesai lah, alhamdulillah. Dah bayar certain amount tu, kita dah selesai dah. Lepas tu saya cakap dengan husband, boleh tak saya nak pergi umrah? Saya rasa penat. Saya nak pergi umrah, saya nak tenang-tenang. Lepas tu saya anak 5. Baby saya masa tu baru setahun. Izinkan saya pergi umrah. Saya nak tenang, saya penat. Lepas tu husband saya bagi saya pergi seorang-seorang. Oh, pergi seorang-seorang. Saya pergi umrah masa tu lah. Saya banyak muhasabah diri. Dulu kita pernah ada kat atas sebab kita sombong. Allah tarik balik. So husband yang jaga anak-anak, Suami jaga. pergi seorang umrah. Helmi jaga anak-anak.